أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, ayat Quran yang kita selalu dengar setiap minggu yang saya baru bacakan tadi. Kejap lagi pun insya-Allah kita akan dengar ayat yang sama. Cuma sebagaimana saya pernah sebut, kita ni, khususnya mungkin saya yang bercakap ni lah, kadang-kadang kita dengar ayat Quran, kita dengar peringatan daripada Allah, dia tak masuk kepada kita. Dia tak serap masuk dalam diri kita. Dia hanya sekadar macam kita tahu. Nak kata percaya atau tak, satu lagi persoalan. Nak kata yakin, nak kata betul-betul ada kesedaran, itu lagi susah. Baik, kenapa ayat Quran diulang? Di hujung tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang depan tu tak apalah kita maklum, iaitu arahan Allah ataupun pesanan Allah supaya kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan Allah pesan, jangan kamu mati melainkan kamu berada di dalam agama Islam. Tadi saya baru habis kelas, ada seorang pelajar tanya saya, Ustaz, kalau kita kawan kita masuk neraka, kita masuk syurga, boleh tak kita tolong kawan kita? Tengok biru ni letak kat leher. Jawab ringkas, insya-Allah. Buatlah siapa? Sama. Syarat Dekat. Tutup. Ni video bukan sebab dia ada juga Tutup sebut. lah. Ke? boleh dah gua. Mas orang lagi tanya, Pakai bateri ke tak ni? Ustaz, Ni, anak tapi- ni apa? Aku helah. Mak dia tak Islam, anak dia masuk Islam. Pastikan dia Boleh nyala. tak anak ni Okey. nak minta doa supaya mak masuk maksudnya mak tak Islam, anak dia masuk Islam dengan hidayah Allah. Boleh tak anak ni nak minta supaya mak dia masuk syurga? Baik, jawapan kepada soalan ini ialah Nabi, bapa saudara Nabi, Abu Talib, dia sayang tak dekat bapa saudara dia? Sangat sayang. Berapa tahun bapa saudara Nabi bela dan bela Nabi? Dua. Ejaan sama, maksud lain. Abu Talib ni dia bela Nabi dan dia bela Nabi. Betul? Setuju? Lebih kurang 42 tahun. Riwayat banyak kata Abu Talib ni dia mengucap tak masa akhir hayatnya. Walaupun ada perbezaan pendapat, tapi kita ambil yang ramai kata tak. Boleh Nabi tolong. Nabi boleh doa supaya Abu Talib masuk syurga. Jadi persoalan yang kata kita insya-Allah boleh tolong kawan kita untuk masuk syurga adalah mempercepatkan dia masuk syurga. Bagi yang beriman, sama-sama yang beriman, insya-Allah boleh. Itu pun dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Apa mesej dia? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nak kena pastikan kita mati dalam keadaan kita ni beriman ataupun Islam.
Susah ke senang? Yakin ke tak? Betul, kita berada pada tanggal 10 akhir Ramadan. Kita nak kejar, nak mencari Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya mendoakan kita semua dapat Lailatul Qadar. Sebab ganjarannya teramat-amat hebat. Jadi, Islam itu penting. Iman itu penting. Jadi jagalah Islam kita, jagalah iman kita, dan kena berhati-hati dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita, yang boleh membatalkan iman kita. Bukan hanya sekadar perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang membatalkan puasa. Kita kena berhati-hati. Baik. Jadi antara yang kita perlukan bekalan dengan syarat kita membawa Islam sebagai bekalan utama kita bawa iman, maka adalah pahala. Kita memerlukan pahala yang banyak. Dan dalam masa yang sama kita tak pasti amalan kita yang selama puluhan tahun kita buat, adakah sebanyak mana yang Allah terima, ataupun semuanya Allah tak terima. Na'udzubillah. Jadi yang kita disarankan untuk buat amal banyak-banyak ni adalah membolehkan supaya kita dapat kumpul sebanyak mungkin pahala. Sebab kita maklum, kita sebagai manusia biasa, dosa kita pun banyak. Mungkin saya yang paling banyak dosa dalam kalangan yang ada ni. Jadi imbangannya ialah mizan neraca Allah di padang mahsyar yang kita kata sebagai timbangan. Ulama dibuat kesimpulan mudah. Kita memerlukan pahala yang melebihi dosa untuk melayakkan kita masuk syurga Allah. Nampak macam mudah. Sebab kita ni, maaf cakap, ramai kita dia macam rasa syok sendiri. Kita rasa macam amal kita banyak, tambah pula satu-satu amalan itu digandakan. Ramadan digandakan, Lailatul Qadar digandakan. Ya. Tapi balik macam saya sebut tadi, adakah amalan kita diterima? Sembahyang kita, kalau tak betul, batal sembahyang kita, tak sah sembahyang kita, langsung tak diterima. Saya buat kiraan mudah. Kalaulah kita ada 1 juta pahala, pahala kita 1 juta, dosa kita 900,000. Mana lagi banyak? Ada lah. Walaupun lebih tak banyak lah. Walaupun lebih sedikit, maka melayakkan kita untuk masuk syurga, insya-Allah. Tapi yakin ke kita? Selama ni yang kita buat amal ni, yakin ke kita bahawa Allah terima amalan kita dan kita dapat 1 juta tadi? Na'ud. Masya-Allah. Maka kita kena hati-hati. Kan? Jadi tak apalah, pada saya kita ambil peluang untuk kita muhasabah diri kita. Macam saya pesan tadi, walaupun pesan yang pendek, saya rasa tazkirah ni tak perlu panjang. Nak ingatkan kita. Dan khutbah nanti dia akan sentuh tentang Lailatul Qadar lah, ataupun kita kena beramal pada 10 malam akhir. Cuma saya sentuh sikit je lah, mengikut kiraan Imam Ghazali. Kalau baru ni kita mula puasa pada pada hari Khamis, maka ikut ramalan ataupun kita kata congak Imam Ghazali, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25.
Bila malam 25? Malam esok lah. Malam ni malam 24. Malam besok. Tapi jangan jadi macam orang Arab. Kalau Arab, di Arab Saudi, di Masjidil Haram sana, dia kira 27 je. Yang penting 27. Maksudnya dia punya macam kepercayaan dia, Lailatul Qadar tu memang malam 27. Maka sebelum 27 kuranglah ramai. Lepas 27 kuranglah ramai. Yang 27 tu yang sesak. Malam 27 tu yang sesak. Kan? Seolah-olah lupa. Malam lain pun pahala banyak. Ya, kalaulah kepercayaan itu betul mengatakan malam 27 itu sebagai Lailatul Qadar. Kan? Tapi pendapat yang ini kita kata lebih tepat adalah tak pasti. Kan? Dan hadis kita ambil dah. Kita kata tengah-tengah iaitu malam-malam ganjil daripada 10 malam. Jadi maksudnya kita ada sekitar 5 malam. Itulah. Kan? Jadi mungkin semalam, wallahu a'lam. Jadi kita ambillah kesempatan untuk membuat sebanyak mungkin pahala, dan antara pahala yang senang adalah dengan kita memberikan infak kita. Infak kita ni memanglah bulan Ramadan tu ada kelebihan dia. Bahkan kalau Lailatul Qadar lagilah. Kalau contohnya lah, kita ada beberapa malam lagi untuk malam ganjil 25, 27, 29. 3 malam lagi. Ini cadangan saya secara sekurang-kurangnya. Kalau nak infak lah, ini kita nak infak, kita nak semayang, kita tu tak apalah, tambah je lah. Katalah kalau kita nak infak, mungkin cadangan saya infaklah lebih sikit malam ganjil. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, maka infak kita menyamai dengan 1000 bulan. Maka dapatlah kita kumpulkan pahala dengan harapan tadi. Mizan kita itu maka melebihkan pahala kita daripada dosa kita dan melayakkan kita untuk kita masuk syurga tanpa kita perlu masuk neraka. Itulah harapan kita. Dan amalan sebagaimana yang ramai maklum, bila 10 akhir Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau jumpa dengan Lailatul Qadar, apa nak buat ataupun apa yang nak elok dibaca, nak buat apa? Maka pesanan Nabi mudah. Nabi dia tak suka bagi yang susah-susah. Dia kata ucapkanlah yang kita ucap tu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni kalau untuk seorang. Jadi kita sebut macam tu. Kalau tak sebut bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Wahai Tuhan yang Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ulang-ulang kita sebut. Sebab kita banyak dosa. Kita banyak buat salah. Maka kita minta kalau boleh delete, padam ataupun hapus dosa kita. Maka kita menghadap Allah dengan tidak membawa dosa. Itulah harapan kita. Maka kita perbanyakkanlah buat amal. Kita azam sungguh-sungguh untuk memperbanyakkan amal-amal kita, solat kita, begitu juga dengan infak kita lah. Infak kita, jadi berbaki beberapa hari ni dalam lebih kurang 5-6 hari kot nak raya. Jadi kalau boleh kita sama-sama dan berazam untuk antaranya memperbanyakkan infak kita di mana-mana lah, termasuklah di surau ni, di tempat lain. Cuma saya nak pesan, kalau kata zakat fitrah, satu lagi lah sebelum saya lupa, zakat fitrah berdasarkan pendapat ramai, zakat fitrah ni sebenarnya seafdalnya dibayar di mana yang kita jangka kita berada pada malam raya. Jangan pula buat terkejut, oh Ustaz, saya dah bayar dah ni. Dah bayar dah. Dah bayar tak apalah. Kerana ini yang afdal. Yang afdal ialah di mana kita berada pada malam raya. Sebab kita pun tahu waktu yang kata kena bayar zakat fitrah adalah malam raya. Kan waktu afdal adalah sebelum sembahyang raya.
Jadi tak apalah. Sebagai ingatan sahaja. Jadi sebab ramai yang nak balik kampung ni. Ada yang tak sabar nak balik kampung untuk merayakan Aidilfitri. Jadi insya-Allah didoakan semoga kita dipermudahkan oleh Allah segala urusan, termasuk perjalanan kita pergi dan balik, dan juga yang paling penting Allah terima segala amal kita khususnya dalam bulan Ramadan, dan kita berazamlah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik selepas Ramadan, walaupun dengan hanya menambahkan sedikit saja amalan kita, walaupun hanya dengan menambahkan kita kata sembahyang duha. Baik, maaf. Jadi saya akan bagi lajuan kepada pengumuman. Jadi insya-Allah sekian dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.